Assalamualaikum wahai kawan-kawan. So hari ni saya akan ajar korang cara untuk membuat biskut menggunakan benda lah ni, saya lupa apa nama dia. Okay, jom kita mulakan. Okay, so kita mula dengan menghidupkan benda ni dulu. Tekan. Tu. Duduklah. Ya. Okay, saya dah jumpa resipi dia. Ini dia yang kita akan buat hari ni. Century White Chocolate Chip Cookies. Sekejap. Barang ni saya dah beli dah semua. So, jom. Start cooking. Tweet. Tweet. Okay. Heat oven to 100 Celsius. Okay. Okay, so sekarang kita dah mula preheat oven. So bising sikit ada saya di dapur, ayah saya di dalam rumah. Okay, sekarang kita akan buat seterusnya. Sekejap. Sekejap. So maksudnya ya. Okay, so korang, tadi saya tanya mak saya lah tu. Mak saya kata kena sapu apa, butter atau minyak dekat 2 baking tray. Tapi korang ada satu je, so guna satu je lah. Okay, tambah-tambah lah. Okay, so kita akan tengok. Ini dah siap. Mak saya kata lepas dah nak masukkan makanan tu baru tu. So next, dice. Ni pun senang je. Tutup dulu lah. Setekan macam ni. Tapi garam mana cukup ni je. Tu pun ketul-ketul, nampak tak? Kenapa nak kena 40 gram je. So kita nak menghancurkan ketul-ketul tu. Baru kena menghancurkan satu demi satu. Boleh lagi. Masukkan sini. Okay. Next. Orang dah siap. 100 gram. Letak sugar. Tengok. 100 gram tepat. Power kan. Light brown sugar ada. Tak dulu lah. Bye. 1 gram tak cukup. Tapi tak apa. Okay. 1 teaspoon natural vanilla extract. Okay. Dah tambah vanilla extract. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Apa tu? Banyak benda pelik. Next. 1 medium egg. Okay. Kita tambah medium egg situ. Situ dia jap. Sekejap akan lah. Tak tak. Yalah. Okay. Selepas itu tepung pula. Okay. Okay. Siap tepung. Wih, banyak gila tepung. Jadi kita seterusnya. Bikarbonat of soda. Ada dia. Okay, korang tengok langkah seterusnya. Boleh kacau jap. Bye. Okay, settle. Letak bikarbonat of soda. Dari situ. Next. Ya. 1 pinch fine sea salt. Joink. Oh, yang ni lupa. Garam dah tak ada.
Nak bergoncang-goncang kan. Siap korang. Kita tengok. Atas ni tak bersepah. Ui, kat dalam ni gila. Nampak tak korang? Ui, banyak gula. Sumpah banyak gula. Tutup je lah tu. Suruh kita masukkan white chocolate chips or small colors. Ada dia. Sekejap korang, so nampak ni masih tak cukup. Saya dah tuang satu bekas tu. Tak ada sisa baki sikit lagi. Sekejap korang. Tengok dulu benda tu. Dah. Tak pernah tahu dia macam ni. Okay. Next. Okay. Ambil ni lagi. Kemas. Next. Jom, bye. Okay, ni dah. Next. Suruh kita asingkan dia. Okay, boleh. So, dalam tu saya dah masukkan dalam oven walaupun keluarnya akan bercantum. Tapi malas nak asingkan. Nanti bila dah keluar saya tunjuk. Bye. So, dah siap bake. Ini adalah hasilnya walaupun korang nampak sendiri lah. Tapi ni lembut. Panas. Nak tunggu dia sejuk. So itu sajalah untuk video kali. Jangan subscribe, komen, share, like dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification kalau saya keluarkan video baru. Assalamualaikum. Bye. Okey, dah siap. Sejuk. Jom kita rasa. Mana? Kecil lah. Ya. Kita rasa dia. Jangan korang. Masin gila. Jangan try. Jangan try korang. Masin gila. Jangan try.